Okay, kita tengok kepada latihan kendiri 8.2. Tentukan fungsi hal laju V dalam sebutan T bagi satu zarah yang bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui kaedah apa tu? Pembezaan. Okey, so kita tahu daripada S, kalau nak cari V, kita akan di S di T. Bezakan S, kita dapat hal laju dia. Okey, so kat sini A, untuk A, S sama dengan T2 tolak T kuasa 2. Kalau macam ni, awak mesti kembangkan dulu. Okey, S sama dengan T2 kuasa 2 dapat 4 tolak 4T tambah T kuasa 2. Ingat balik macam ni kita nak kuasa 2 kan dia. Okey, sama ada awak cara shortcut ataupun awak buat balik 2 tolak T darab 2 tolak T. Okey, darab masuk, darab masuk, darab masuk, darab masuk dan selesaikan. Okey, lepas tu baru awak darab masuk T2, so dapat 4T tolak 4T kuasa 2 tambah T kuasa 3. Okey, nampak? Okey, lepas tu baru kita buat V sama dengan ds dt. Jadi V sama dengan, kita bezakan dia. Bila bezakan dia, 4T kita akan kurangkan kuasa dia, jadi 4 sahaja. Tolak 2 bawa depan, jangan lupa 2 darab 4T tambah 3 bawa depan 3T kuasa 2. 3 tolak 1 dapat 2. So kita dapat V dia adalah 4 tolak 8T tambah 3T kuasa 2. Okey, siap. Okey, untuk B, S sama dengan 16T tolak T kuasa 2. So yang ni tak perlu dikembangkan, dah memang macam tu. Jadi kat sini V sama dengan ds, V sama dengan ds dt. So V sama dengan, bezakan dia, 16T kita akan dapat 16 sahaja. Tolak 2 bawa ke depan, 2T kuasa 1. Siap. Okey, kemudian untuk soalan C. Untuk soalan C, panjang tu S sama dengan 2T kuasa 3 tolak 4T kuasa 2 tambah 2T tambah 1. So, again, V sama dengan ds dt. Maka, V sama dengan, awak bezakan dia. 3 bawa depan, 3. 2 salin, T kuasa 3 jadi kuasa 2. Tolak 2 bawa depan, 2. Darab 4 tu salin. T tu kuasa, T kuasa apa? 1. Sebab T kuasa 2 tolak 1 dapat T kuasa 1. Tambah 2. So, V sama dengan 3 kali 2 adalah 6. T kuasa 2 tolak 22 darab 4 adalah 8T tambah 2. Selesai. Okey, kita pergi pula soalan T. S sama dengan T kuasa 3 darab 3 tambah T kuasa 2. Okey, kalau macam ni, awak kena kembangkan dulu yang kuasa 2 dia. So, S sama dengan T kuasa 3. Okey, 3 kuasa 2, 9 tambah 6T tambah T kuasa 2. Okey. So, S sama dengan 9T kuasa 3 tambah 6T kuasa 4 tambah T kuasa 5. So, V sama dengan ds dt. Barulah dapat, bezakan dia. V sama dengan 3 bawa depan, salin balik 9. T kuasa 3 tolak 1 adalah 2. Tambah 4 bawa depan, darab dengan 6. T kuasa 4 tolak 1, 3. Tambah dengan 5 bawa depan. T kuasa 5 tolak 1 dapat 4. So, V sama dengan 9 kali 3, 27. T kuasa 2 tambah 24. T kuasa 3 tambah 5. T kuasa 4. Okey, siap. Okey, faham? Okey, kita pergi pula soalan nombor 2. Tentukan fungsi pecutan dalam setiap yang berikut. So, dari S, nak cari pecutan mesti beza 2 kali S itu. Okey, dari S nak cari pecutan mesti beza 2 kali. Ingat tak? S, V, A. Dari S nak cari hal laju, ds, dt. Okey, dari hal laju nak cari pecutan, dv, dt. Tapi kalau dari S nak pergi kepada pecutan, kita terus ds kuasa 2 per dt kuasa 2. Okey, so dia bezakan 2 kali. So kat sini S cari V dia dulu apa. So untuk soalan A, S sama dengan 1 per 3 T kuasa 3 tolak 1 per 2 T kuasa 2 tambah 4T. So nak cari V dulu, dia mesti ds dt. So kat sini V sama dengan
ds dt kita dapat V sama dengan 3 bawa depan. 3 depan 1/3. T kuasa 3 jadi kuasa 2. Tolak 2 bawa depan. 1/2. T kuasa 2 jadi kuasa 1. Tambah 4. T hilang. Okey, lepas tu kita dapat V sama dengan T kuasa 2 tolak T tambah 4. Sekarang kita cari H laju. H laju mesti dV dt. Sama dengan A. Sama dengan 2 bawa depan dapat 2T tolak 1. Okey, faham? Jadi dia punya H laju adalah 2T tolak 1. Okey, kita pergi pula soalan B. Soalan B adalah S sama dengan T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 tambah 7. So, nak cari apa tadi? Nak cari V dulu. Dia mesti ds dt. Sama dengan V. Sama dengan 3 bawa depan. T kuasa 3 jadi kuasa 2. Tolak 2 bawa depan. 2 darab 5. T kuasa 2 jadi kuasa 1. Tambah 7 tak perlu dah. Okey. Okey, kemudian V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 10T. Baru kita cari A. A adalah dV dt sama dengan A sama dengan 2 bawa depan 2 darab 3T tolak 10. So A sama dengan 6T tolak 10. Okey, siap. Okey, kita pergi kepada soalan C. Untuk soalan C, S sama dengan 8T tolak 2T kuasa 3. So, ds dt adalah V sama dengan 8 tolak 3 bawa depan. 3 darab 2, T kuasa 2. So, V sama dengan 8 tolak 6, T kuasa 2. So, nak cari A adalah dV dt sama dengan A sama dengan, apa bezakan tu pula? 8 tak payah dah. Negatif 2 bawa depan 2. 6 T kuasa 1. So, A dia adalah negatif 12T. Okey, jelas? Faham? Okey, kita pergi kepada soalan D. Untuk soalan D, dia tak bagi S, dia bagi V terus. V sama dengan 5 tolak 3T kuasa 2. Jadi ni senang. Jawab, kembangkan dulu. V sama dengan 5 kuasa 2 dapat 25. Tolak 2 darab 5, 10 darab 3 negatif 30T. Tambah 9T kuasa 2. So, A adalah dV dt sama dengan A sama dengan 25 bezakan tak ada dah, habis. So, negatif 30 2 bawa depan tambah 2 darab 9T kuasa 1. So, A sama dengan negatif 30 tambah 18T. Nak tulis A sama dengan 18T tolak 30 pun boleh. Okey? Boleh. Selesai untuk soalan 2. Okey, untuk soalan 3. Satu saraf bergerak di sepanjang garis lurus. Sesaran S dari titik letak O diberi pada masa T saat diberi oleh S sama dengan 2T kuasa 3 tolak 5T kuasa 2 tambah 4T. Cari H laju. Cari H laju bila T sama dengan 2. So, daripada sesaran nak cari H laju. Macam mana? Daripada sesaran nak cari H laju. Sesaran nak cari H laju, kita mesti apa? Bezakan dia. ds dt, betul tak? Sesaran sama dengan ds. Sesaran pula. H laju sama dengan ds dt. Okey? Dari sesaran pergi H laju mesti ds dt. So, kat sini, awak tahu V sama dengan ds dt. Maka, bezakanlah sesaran itu. So, V sama dengan, bezakan 3 bawa depan, 2 T kuasa 2 tolak 2 bawa depan 5 T tambah 4. Okey, so kita dapat V dia adalah 6T kuasa 2 tolak 10 T tambah 4. Okey, faham? Okey, jadi bila T sama dengan 2, ganti nilai. T sama dengan 2, V sama dengan 6. 2 kuasa 2 tolak 10 darab 2 tambah 4. Nampak? T sama dengan 2, kita ganti nilai dalam T dia. Okey, so kat sini V dia kita dapat 8. Okey, selesai. Okey, untuk soalan B,
Juliet pula. Cari nilai T dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Bila zarah itu berhenti seketika, bermaksud ayat berhenti seketika, bermaksud V dia kosong. Okey, bila V dia kosong, ambil fungsi V itu. V sama dengan 6T kuasa 2 tolak 10T tambah 4 sama dengan kosong. Sebab V dia kosong. Okey, so kat sini V dia sama dengan kosong. Jadi V dia apa? V dia 6T kuasa 2 tolak 10T tambah 4 sama dengan kosong. Jadi carilah. Yang ni boleh permudahkan, kita bahagi dengan 2, dapat 3T kuasa 2 tolak 5T tambah 2 sama dengan kosong. Fakturkan. Awak akan dapat T sama dengan 2 per 3, T sama dengan 1. Jadi kat sini 3T tolak 2, T tolak 1. Okey, so dapatlah dia punya nilai T dia ini. T sama dengan 2 per 3, T sama dengan 1. Okey, untuk soalan C, cari julat T dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, makanya dia adalah positif. So kalau bergerak ke kanan, V mesti lebih daripada kosong. Okey, bila V lebih daripada kosong, V lebih daripada kosong. Jadi V tu apa? 6T kuasa 2 tolak 10T tambah 4 lebih daripada kosong. Benda yang sama. Copy balik lah. Nak 3T kuasa 2 tolak 5T tambah 2. Yang ni kita permudahkan. Dah permudah, fakturkan. 3T tolak 2, T tolak 1. So, T sama dengan 2 per 3, T sama dengan 1. Okey, jadi kat sini, disebabkan dia lebih daripada kosong, makanya, ni graf dia. Kat sini T. So, kat sini 2 per 3, kat sini 1. Jadi, bila lebih daripada kosong tu, nampak tak? Bila lebih daripada kosong, bila lebih daripada kosong, kita baca yang akhir sekali lah. Makanya, ruangan dia adalah sini dan sini. So, kat situ, julat dia adalah T kurang daripada 2 per 3. Kurang. Atau lagi satu, T lebih besar daripada 1. Tetapi, awak kena ingat, had untuk masa ni masa kan? Masa, dia punya sampai kosong sahaja. Jadi kat sini kena tambah kurang atau sama dengan kosong. Itu julat dia. So, julat dia akan jadi begini. Okey, itu jawapannya. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan 4. Satu zarah bergerak dalam satu garis lurus. Laju selepas melalui O adalah V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Okey, dia bagi yang tu. Jadi kat sini, okey, V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Soalannya, cari pecutan awal. Pecutan adalah A. Pecutan awal A. Bila T sama dengan kosong. So kat sini, dia bagi fungsi hal laju. Awak cari fungsi pecutan A. Dari V nak pergi A, mesti dV dt. A tu adalah dV dt. So kat sini, dV dt sama dengan A. Sama dengan, bezakan dia lah. So 8 tolak 2 bawa depan 2T. So A dia adalah 8 tolak 2T. So hal laju awal, A sama dengan 8 tolak 2 darab kosong. Jadi A dia adalah 8. So hal laju pula. Pecutan awal adalah kosong. A tu pecutan. Okey, sorry. A tu adalah pecutan. Okey. Kita tengok pecutan apabila zarah itu berhenti seketika untuk kali kedua. Jadi kalau berhenti seketika, bermaksud V dia sama dengan kosong. Ayat berhenti seketika tu, V dia sama dengan kosong. Jadi kat sini, V dia berapa tadi? V adalah 8T tolak T kuasa 2. Kalau V sama dengan kosong, maka 8T tolak T kuasa 2 sama dengan kosong. Fakturkanlah T tu sebab yang tu kita boleh fakturkan. So, 8 tolak T sama dengan kosong. Yang pertama, T kita dapat kosong. Yang kedua, T kita dapat 8. Betul kan? 8 tolak T sama dengan kosong, T sama dengan 8. Okey, kat sini dah dapat. Pertama, dia berhenti bila T sama dengan kosong. Kali kedua, dia berhenti bila T sama dengan 8. Jadi, pecutan sama dengan 8 tolak 2 darab 8 lah T dia. Okey, jadi A sama dengan 8 tolak 2 darab 8. Kita dapat negatif 8. So, pecutan dia negatif 8. Okey, boleh? Okey, sekarang cari masa apabila hal laju seragam. Bila hal laju seragam tak ada pecutan. Jadi, hal laju seragam ni adalah A sama dengan kosong. Pecutan sifar. So kat sini, bila pecutan sifar, 8 tolak 2T sama dengan A, betul tak? So 8 tolak 2T sama dengan sifar. Negatif 2T sama dengan 8, negatif 8. T sama dengan negatif 8 per negatif 2. So T sama dengan 4. Jadi masa dia adalah 4 saat. Okey, siap. Okey, jelas.
Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui dengan laju adalah V sama dengan T kuasa 2 tolak 2T tolak 8. Cari masa. Okay, dia suruh cari masa apabila pecutan zarah adalah sifar. Jadi kat sini awak kena cari pecutan dulu. Okey, pecutan apa? Dari V nak pergi A. So mesti dV dt. dV dt sama dengan A. Sama dengan, bezakan dia, 2T tolak 2. Okey, jadi A dia adalah 2T tolak 2. Pecutan sifar. So 2T tolak 2 sama dengan sifar. 2T sama dengan 2. T sama dengan 2 per 2. T sama dengan 1. Siap. So masa pecutan sifar, masa dia adalah 1 saat. Okey, so sekarang soalan nombor 2. Julat. Okey, bila julat mesti awak bayangkan ketaksamaan. Apabila zarah itu mengalami nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan? Maksud nyah pecutan apa dia? Maksud nyah pecutan adalah A kurang daripada kosong. So kat sini A dia tadi 2T tolak 2. So A kurang daripada kosong. 2T tolak 2 kurang daripada kosong. 2T kurang daripada 2. T kurang daripada 1. Jadi julat T adalah T kurang daripada 1.